balik kepada healing dan move on dari luka lama. Sebab saya pasti dekat kita di luar sana macam-macam cabaran, tak kisah pasangan, anak dan juga orang sekeliling kita, kawan-kawan semua kan. Jadi ramai wanita terluka kerana pengkhianatan atau kekecewaan masa lalu. Susah nak move on. Asyik ingat je kan. Bagaimana untuk sembuh, memaafkan dan kembali membina hidup baru. Sebab mungkin ada sampai yang macam teringat lagi, dah susah dah nak move on. Yang dah 20 tahun kahwin, apa yang laki dia buat contoh. Sebab saya banyak dapat daripada DM saya juga. Kadang saya macam baca je lah kan. Saya bukan pakar motivasi macam Nai yang ada course psikologi semua. Tapi saya suka sharing macam tu. Orang nampak Dr. Anis boleh, yalah kita boleh sama-sama share semua kan. Itulah kita nak tahu macam mana dia nak merawat tu semua Nai. Dalam psikologi dipanggil betrayal trauma. Dan seseorang tu kadang-kadang sanggup untuk dilukakan berkali-kali sebab ada trauma bond. Kenapa kau ni dah kena dah ni? Kenapa kau sanggup kena lagi? Sebab salah satu reasonnya mungkin orang yang menyakiti dia itu, dia buat gaslighting. So dalam psikologi ada satu disorder dipanggil narcissist personality disorder. Narcissistic personality disorder ni salah satu kelebihan dia adalah dia pandai buat gaslighting. Gaslighting ni ayat mudah macam ni. Dia buat salah, dia akan letak blame tu kat kau. Dan kau yang salah, bukan aku salah. Contoh kan, bang, kenapa bang curang? Kau tahu kenapa aku curang? Sebab kau tak cukup taat pada aku. So aku pun curang lah. Sama juga satu kes yang saya dapat dekat radio. Seorang isteri. Dia ni ada hubungan dengan lelaki lain sampai tahap telah pun berzina. Dan bila saya tanya, puan, kenapa puan buat macam ni? Dan apa yang puan expect, apa yang puan nak sebenarnya daripada hubungan dengan yang lebih muda lah kat office dia tu. Pertama dia kata, sebab saya nak lelaki muda tu bertanggungjawab atas apa yang dia buat kat saya. Kau ada suami kot. Dan yang kedua, dia kata, kenapa saya buat macam ni? Sebab suami saya ni, dia culas dalam tanggungjawab. Nampak tak? Itu term gaslighting. Kalaupun suami kau culas tanggungjawab, bukan itu cara dia. Bukan itu caranya. Bukan sampai tahap kau berzina dengan lelaki lain. Tapi ada cara lain. Kau pergilah pejabat agama, bagi tahu tentang suami tak jalankan tanggungjawab, dan mahkamah akan putuskan. Itu cara dia. Tapi dia gunakan reason salah orang untuk tutup salah diri. Dan kebanyakan bukan hanya, dia samalah lelaki ke perempuan ke, dalam konteks ni kita cerita pasal wanita kan. Jadi kebanyakannya dia terikat dalam trauma bond sebab orang pasangan yang sakiti dia tu pandai gaslighting. Akhirnya dia kata macam, bila memang salah akulah. Memang akulah teruk. Padahal sebenarnya kau punya pasangan buat hal juga. Okey. Jadi macam mana nak keluar daripada trauma bond itu? Okey. Bonding yang sangat kuat disebabkan oleh gaslighting dan sebagainya ni. Pertama sekali kita kena tahu harga diri kita tidak terletak pada validasi orang lain. Tak disebabkan orang suka kau, value kau naik. Tak disebabkan orang minat dengan kau, fanatik dengan kau, tak buatkan kau jadi mulia. Tak. Kemuliaan diri kita, harga diri kita, martabat diri kita tidak terletak pada pandangan manusia. Tapi terletak pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dunia benci kita pun tak buatkan kita masuk neraka. Satu dunia suka kita tak buatkan kita masuk syurga. Tapi yang penting Allah pandang kita macam mana. Jadi hidup untuk Allah, bukan untuk manusia. Betul kan yang tadi tu? Betul. Yang kedua adalah jangan letakkan pergantungan kehidupan kita ni pada manusia. Kalau kita ni akan diuji doktor dengan apa yang kita terlalu sayang. Kalau yang kita terlalu sayang tu adalah suami, maka kita akan diuji melalui perangai suami. Kalau yang kita terlalu sayang tu duit sebagai contoh kan. So kita akan diuji dengan duit. Kerana apa? Kerana kan kita biasa zikir doktor, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Apa maksud ma fi qalbi ghairullah? Tak ada dalam hati aku ni selain Allah. Tapi bila kau dah terlalu sayang suami, maknanya suami dah dekat mana? Dah dekat hati.
maka Allah ni kalau sayang satu orang hamba, Allah akan ada cemburu pada hamba tersebut. Sebab patutnya dalam hati itu aku saja, tapi ada suami pula. Dan bagaimana Allah nak buang suami dalam hati? Maka Allah uji melalui suami tersebut. Maka dengan cara begitulah suami akan terkeluar daripada hati dan hanya Allah saja dalam hati. Jadi pandang sisi ini cara Allah nak tarbiyah aku supaya aku ni letakkan pergantungan hanya pada Engkau, ya Allah. Dan semuanya proses. Hari ini orang yang boleh letakkan pergantungan pada Allah adalah orang yang pernah letakkan pergantungan pada manusia. Dan dia terluka, dia diuji berkali-kali. Akhirnya dia serik. Dah lah, cukuplah. Aku tak nak letakkan expectation pada manusia. Aku hanya letakkan pergantungan hanya pada Allah. Dan dia datang daripada kesilapan, kesalahan dan juga perbuatan dia yang dulu. So, semua orang sedang berproses. Dan hari ini kalau kita terluka, itu adalah proses untuk kita dapat didik hati kita, letakkan pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan semua tu? Bersedih boleh Naim, betul? Tak salah. Bersedih betul. boleh, tapi jangan terlalu lama sampai efek mental, fizikal semua. Betul. Saya selalu sebut dalam program saya, tak apa kalau sedih, sebab itu salah satu cara bagaimana kita nak validate emotion kita. Nabi Yaqub pun menangis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menangis, pun sedih. Para sahabat Saidina Abu Bakar, Saidina Umar pun menangis. Cuma untuk kita yang duduk tahun 2025 ni, kalaulah contoh kita ni ada banyak kerja dan kita ni banyak urusan, banyak bisnes lagi. Nak nangis, tuan-tuan nak sedih, tuan-tuan nangislah, sedihlah. Nangis. Nangis puas-puas hari ni. Esok pergi kerja balik. Sebab apa? Sebab kita ada banyak lagi urusan amanah yang kita kena selesaikan. Dan kita ada juga orang yang sayang, orang yang menyayangi kita. Exactly. Seperti anak-anak kita dan orang sekeliling kita. Jadi jangan sedih terlalu lama sampai binasa diri. Betul. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.